Ya. So kita nak tengok ada apa hari ni. So untuk hari ni kita ada squishy. Oh, ni kita pernah tengok kan, tapi tak pernah dapat lagi. Okay, nombor 2 kita akan nanti nak try ni pula, magnet game. Yang ni dia magnet lah. Okay, harap-harap dapat lah magnet, sebab dalam dia macam banyak lagi. Okay, yang ketiga Naruto. Ni best, cincin Naruto. Okay, dia ada Obito, ada Hadara, Akatsuki. Uncle suka Akatsuki. Dengan Sasuke punya cincin. Okay, sebab dia ada logo dia. Alright, dan lagi satu yang ni. Ni pun best juga ni. Okay, yang ini dia macam gelang. Nampak dia pakai gelang. Dia pakai gelang, lepas tu gambar naga. Alright, so hari ni kita nak try yang mana dulu yang okey. Okay, kita try yang magnet dulu lah, boleh? Alright, so untuk first percubaan, so harap yang ni 50 sen lah kita akan dapat lah. Kita try dulu. Alright, tengok 1, 2, 3. Oh mak, sekat tak boleh. Okay, kita try sekali lagi. Mana tu dapat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baca doa baru dapat. Alright. Macam berat je. Okay, kita simpan dulu. Jadi kita akan tengok unboxing. Okay, next seterusnya kita akan try yang ini, yang gelang ni, tapi dia macam naga. So dia ada 3. Kalau dapat unicorn, nice juga. Kalau ulat ni macam geli kan. Unicorn, dinosaur. Okay, kita try. Mana tu dapat. Alright, 1, 2, 3. Sekat lagi. Okay, 1, 2, 3 boleh. Alright, kita simpan dulu. Okay, last kita ada RM1. So kita nak try yang durian ni. Okay, durian ni harga dia RM1. Okay, harap-harap dapat lah. Okay, 1, 2, 3. Ni besar telur dia. Ni kecil kan, satu ni besar. Maksudnya kemungkinan kita akan dapat squishy. Alright, jom kita tengok. Kita akan unboxing.